5 cedera helikopter terhempas di Huntington Beach, Los Angeles. 5 individu dilaporkan cedera selepas sebuah helikopter terhempas di kawasan parkir pantai Huntington Beach, California, semalam. Menurut laporan media tempatan, kejadian berlaku sekitar jam 2 petang, waktu tempatan, berhampiran laluan antara Twin Dolphins Drive dan Beach Boulevard, tidak jauh dari lokasi acara Charles and Copters on the Coast yang dijadualkan berlangsung hari ini. Pasukan kecemasan bergegas ke lokasi selepas helikopter itu dilihat berpusing di udara sebelum menjunam ke tanah dan tersangkut di antara pokok palma bersebelahan Hotel Hyatt Regency. Jurucakap Jabatan Polis Huntington Beach memaklumkan, 2 mangsa berada di dalam helikopter manakala 3 lagi ialah orang awam yang berada di kawasan berhampiran. Semua mangsa telah dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. Rakaman video yang tular di media sosial menunjukkan detik cemas ketika helikopter itu hilang kawalan sebelum terhempas, disaksikan orang ramai yang sedang bersiar-siar di pantai. Setakat ini, punca kemalangan masih dalam siasatan, dengan pihak pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA dan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB telah mengambil alih siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar nahas. Pihak berkuasa turut menutup sementara beberapa laluan berhampiran lokasi kejadian bagi tujuan keselamatan dan kerja penyiasatan.